Selamat datang ke e-insurance di mana anda boleh membeli insurans pekerja asing, SPIKPA dan IG guna FWCMS ITR. Kami ada promosi sepanjang tahun, so please stay tune. Sila pilih syarikat insurans anda. So dalam kolom ini, letakkan ITR SPIKPA iaitu FWHS dan letakkan ITR FWIG iaitu IG dan nombor SSM syarikat anda. Tekan press submit, semua maklumat akan auto-populated macam ni. So, di sini anda perlu letakkan new business SSM registration number dan klik next. So, di sini maklumat pekerja asing anda akan keluar secara automatik. So, make sure permit expiry date tambah 1 hari. So, yang ini sudah expired. So, kita letak hari ini punya tarikh. So, immigration ikut alamat bisnes anda, Kuala Lumpur iaitu wilayah persekutuan, tekan next. Sini ada rumusan, summary, syarikat anda dan pekerja asing anda dan terus klik payment saja. Klik tick the box, klik OK dan sini ada boleh bayar dengan credit card, FPX personal dan FPS corporate hanya untuk lompet sahaja. So, confirm payment. So, sini kita confirmkan pembayaran akan dilakukan terhadap syarikat insurans terus. Alright? Lepas pembayaran, anda boleh muat turun dokumen terus dalam website dan dia akan auto email kepada email address anda. Anda juga akan receive email dari FWCMS title Insurance Purchase Successful dan status FWCMS anda akan tukar kepada Insurance Purchase atau Pending Approval. Lepas tu tunggu je lah approval dari Jim. Terima kasih. Kami di e-insurance ada fungsi Instant by ITR, 24/7 online dan fast WhatsApp service. Terima kasih.